Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, hari ni Abi nak buat konten makan-makan lah pula kan. Abi beli oden Speed Mart. So jadinya Abi ingat nak buat makan-makan lah hari ni. Abi malas dah, dia mengacau je kan. Jadi ni Abi beli tadi meatball, udang dengan apa benda tadi. Abi tak tahu apa-apa. Tapi itulah, korang layan je lah. Nampak? Korang nampak? Semua bergerak guys. Nampak? Nampak tak? Aku nak buat konten makan-makan ni. Aku tak usik kau pun, aku tak cerita pasal kau pun. Nampak korang. Okay guys, korang dah tengok sendiri. Dia dah main senduk, Mami semua dah bergerak-gerak kan. Lepas tu tadi pintu toilet Abi terbuka sendiri. Abi tak tahu apa dia nak. Abi dah rasa macam mula dah tercabar dia kan. Tengok, kalau korang dengar, dia nak buka lagi pintu toilet Abi. Abi dah panas ni. Pedas lah tu makan oden ni. Sorry, tadi Abi cakap dekat apa Speed Mart ni kat Family Mart. Mart sama je kan. Tak kisahlah benda tu semua kan. Tapi Abi yang geram lah ni kan. Dia dah gerak-gerak senduk Ami. Lepas tu toilet Abi dia buka tadi. Semalam dia dah Abi punya main punya lighting. Lepas tu korang tengok lah kejap lagi. Kalau Abi sempat rekod, Abi share kat korang. Okay, stay tune guys. Okay, bye-bye. Kalau rezeki korang boleh nampak video toilet Abi tu buka sendiri. Nampak? Pada dulunya Abi ingatkan angin tau. Tapi rupa-rupanya memang dia sengaja main pintu. Okay, ni yang kedua. Harap-harap korang nampak lagi cara dia main pintu, konten kat luar. Tiba-tiba Abi dengar macam ni lah. Dia tengok pintu tu buka sendiri. Abi ingatkan angin. Angin tak ada guys. Sebabnya tengok. Nampak? Kenapa Abi cakap angin tak ada? Sebab sekarang panas guys. Panas gila guys. Kalau korang tak percaya kan, korang tengok. Panas. Panas guys. Panas. Panas. Panas membara. Hati kita tengok pokok-pokok semua tak ada bergoyang tau. Pokok-pokok semua tak ada bergoyang. Kenapa pintu tu dia buka sendiri? Kau fikirlah sendiri. Kan? Kau rasa tak pelik ni? Aku baru nak bersantai-santai, nak tengok geng-geng YouTuber punya konten kan. Depan korang. Depan korang berlaku guys. Nampak tak guys? Depan korang guys. Korang rasa apa benda tu guys? Abi dah letih dah untuk memikirkan macam mana Abi nak berkomunikasi dengan dia supaya jangan buat lagi. Henti kan? Ni aku takut ke? Ni rumah aku lah. Buat lagi? Aku nak tengok. Kalau kau hebat sangat kau buat lagi. Buatlah. Tak nak pula. Okay guys,
Abi cuba nak buat satu benda yang improve lagi. Abi nak pasang semua kamera dekat sudut-sudut bilik Abi ni, dapur, bilik semua. So Abi nak tengok kat mana lagi tempat-tempat yang dia selalu ada dan kacau Abi. Maknanya duduk kat rumah Abi ni lah, apa movement-movement yang dia buat gerakkan dalam rumah Abi ni. Korang tengok dan saksikan. Okay, ni ada beberapa kamera lah. Handphone je pun Abi nak tak apa, Abi nak letak kat semua sudut-sudut dekat area rumah Abi. So korang saksikan. I will fight with you. Fight. Okay, let's go guys. Abi akan letak dekat sini satu. Okay, supaya lebih nampak go through the. Okay, sini satu. Okay, bilik baby satu. Bilik baby. So dengan ruang tamu satu lagi phone. Ruang tamu Abi cuba letak. Mana? Sini lah. Okay, Abi dah letak dah semua kamera. Stay tune guys. Kau tengok apa yang berlaku. Abi nak tengok TV kejap. Bye bye. Okay guys, saya rasa setakat tu saja yang Abi boleh share dengan korang. Sebenarnya banyak lagi video-video yang dia kacau Abi dalam rumah ni. InsyaAllah satu hari nanti Abi akan cuba buat, Abi nak berkomunikasi dengan dia, Abi nak bercakap dengan dia. Apa sebenarnya sebab kau datang rumah aku, tujuan apa, siapa yang hantar. Itu saja. Jangan lupa like, komen dan share. Subscribe, on notification korang supaya korang tak terlepas video-video Abi yang akan datang. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa di next video. Bye bye.